Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Rana. Macam biasa je, saya masak kuih ya. Ni saya nak masak kuih talang kastad ya. Kuih talang kastad. Ni bahan-bahannya semua. Ni saya masuk santan. Okey, kita sekat tepung dulu ya. Tepung beras dulu. Masukkan tepung beras 1 cawan setengah ya. Ni kita buat dulu lapisan bawah dulu ya. Agar tepung lapisan bawah dulu. 1 cawan setengah. Ni tepung beras ya. Ni kita masukkan ni tepung jagung. Ni tepung jagung ya. Tepung jagung setengah cawan ya. Kalau buat kuih suka cawan yang sama ya. 1 cawan setengah cawan. Setengah cawan tepung kastad ya. Ni masukkan sedikit garam ya. Gula ni saya masuk setengah cawan ya, ikut kemanisan masing-masing aja. Masukkan santan. Masukkan santan 2 cawan dulu ya. Kita kacau dulu. Ni lapisan bawah ya kita buat ya. Ni kita masukkan 1 cawan lagi santan. Tiga cawan santan ya. Ni saya masukkan pewarna kuning sikit ya. Masuk warna jagung sedikit ya. Perisa jagung. Bagi dia rasa jagung sikit. Okey, ni kita tapis ya. Untuk ni yang kita basuh tepung tadi ya. Salin dah makuk ni balik ya, makuk ni besar. Masukkan jagung. Tak muat kan, makuk kecil ni. Okey, ni masukkan 1 cawan jagung ya. Ni dah kita boleh kukus ya. Masukkan dalam loyang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni kita kukus bahagian bawah dulu ya. Kukus dalam masa 20 minit ya. Okey, sekarang kita basuh tepung bahagian atas ya. Ni saya masuk telur 2 biji. Air daun pandan. Santan. Tepung gandum. Untuk bahagian atas, lapisan atas kuih tepung kastad ya. Ni tepung ubi. Tepung jagung. Okey, kita masukkan tepung ni dulu ya. Tepung jagung dulu. Tepung jagung ni saya masuk 1 cawan ya. Tepung gandum 1 cawan ya.
Sorry ya, asyik tersilap kakak ya. Ni, ni tepung jagung masuk dalam 2 sudu ya. Jagung 2 sudu ya, 2 sudu besar tau. Okey. Ni kita masukkan tepung ini ya, tepung ubi. Tepung ubi 1 sudu ya. Ini besar. Okey, ni masukkan air daun pandan 1 cawan ya. Cawan air daun pandan. Masukkan ni santan. Masukkan santan pekat ya. Santan ni 1 cawan dulu ya. Masukkan gula dalam 2 sudu lah. Tadi kat bahagian bawah kita masuk gula lebih kan. Kita masuk 2 sudu bahagian atas ni. Okey. Ni masukkan telur 2 biji ya. Saya masukkan pewarna hijau sikit bagi dia apa? Color hijau pekat sikit ya. Cantik sikit. Okey, masukkan garam sikit ya. Garam sedikit secebik ya. Ini dia. Pecah lagi. Okey, saya masukkan ni sedikit lagi santan ya. Setengah dia ya. Tadi 1 cawan santan dengan air daun pandan 1 cawan ya. Lepas tu ni setengah lagi santan, jadi santan 1 cawan setengah. 1 cawan setengah. Campur dengan air daun pandan 1 cawan, jadi 2 cawan setengah ya. Okey, ni kita tapis dulu. Okey, ni kita tapis ya. Okey, cuba kita tengok ya. Bahagian bawah dah masak ke belum? Kita dah masak ya. Ni kita letak bahagian atas pula ya. Kita cakap-cakap gini sikit. Bagi bahagian atas kita letak tepung nanti bagi dia melekat ya. Dengan bahagian bawah ni. Cakap sikit gini okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita cuba tengok ya dah masak ke belum. Ya, agak dah masak ya. Boleh angkat ni. Alhamdulillah dah siap ya resipi kuih talam ya. Tepung kastad campur jagung. Sedap kuih. Lembut, lemak, manis. Alhamdulillah. Resipi simple je. Assalamualaikum semua sahabat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Okey, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih semua.